Baru mula simpan emas, simpanan emas yang seeloknya bermula dengan saiz 5 gram atau 1 dinar. Elakkan menyimpan emas dalam bentuk 0.25 gram atau 0.5 gram. Ini kerana emas bersaiz kecil begini dijual dengan harga yang lebih tinggi berbanding harga per gram emas. Dan banyak koleksi ini adalah keluaran limited edition yang membolehkan item kecil ini dijual dengan harga yang lebih mahal. Tetapi, bila anda ingin jual, ianya dikira mengikut berat emas itu sahaja, bukan mengikut harga belian anda. Gold bar 5 gram ini pembuatannya lebih murah, dan jika anda dapatkan melalui public gold, 5 gram ini tiada cas gold premium. Bukan itu sahaja, malah lebih besar item emas yang ingin anda dapatkan, lebih rendah spread value. Contoh emas 100 gram ini, spread value adalah 7% berbanding 1 dinar, iaitu spread value-nya adalah 9%. Jika anda ragu-ragu tentang simpanan emas, saya amat sarankan anda untuk dapatkan buku wang emas ini yang bukan sahaja menguraikan tentang sifat emas, malah kegunaan simpanan emas itu. Bukan duit yang menjadikan kita kaya, tetapi ilmu.